Dekat kedai tom yam, anak-anak dara yang ambil order tu lain kaedah tu. Nak makan gapo be? Abang. Main. Nak makan gapo be? Dia pun tulis. Makan gapo be? Cik goreng so. Telur dadah so. Lagi be? Sup kosong so. Lagi? Fresh orange so. Lagi be? Musuh Abe nampak Abe ni gurah pula nampak geram tengok mak. Kita kat rumah kadang suami cakap yang nak air pergi kat kolah tu, kawan tu nak minum ke nak mandi kan, kat kolah kau ambil air apa cer kan. La ilaha illallah. Yang suami pula dah geram, jauh sangat kolah tu tak sampai. Bini bertahan tarik getah paip tu. La ilaha illallah, teruk betul perangai. Janganlah macam tu kan. Balik nanti tukar dialog. Mak, abang nak kopi, tea or mi? Macam tu kan. Apa dia geram. Abang cakap lah, abang nak apa? Abang nak makan ke, nak apa ke, atau nak saya picitkan belakang abang? Cakap lah. Suami pun nak cecek ni dah tengok bini dia. Aku ni salah rumah ke apa kata? Betul, lembut hati. Ya.